Hai semua, nama saya Nur Azwar Khairuni binti Nizam Elias Muhammad Nizam dan saya memegang kad matrik A24HP0140 dan daripada jurusan Pendidikan Matematik. Macam mana nak selesaikan soalan persamaan ini? Kalau nak tahu cikgu, macam dah malamnya. Macam mana nak semak jawapan pening soalan 4 ini? Saya dah cuba banyak kali, tapi tetap salah. Kat mana salahnya? Korang tahu ke macam mana? Korang tahu ke ada aplikasi AI yang boleh membantu kita untuk menyelesaikan soalan matematik tau? Jom tengok. Iaitu GoutMath. Apa itu GoutMath je? Apa itu GoutMath? GoutMath ialah aplikasi yang menggunakan teknologi AI untuk menyelesaikan masalah matematik dengan cepat dan mudah. Langkah penyelesaian dipaparkan secara automatik tanpa perlu membuat pengiraan secara manual. Aplikasi ini menjadi popular terutamanya dalam kalangan pelajar sekolah menengah dan kolej kerana ia menyokong pelbagai subjek dan termasuk subjek matematik. Apa kelebihan GoutMath? Jom kita tengok. GoutMath mesra pengguna iaitu mudah digunakan dan hanya perlu mengambil gambar soalan yang kita hendak gunakan. Yang kedua, menyokong pembelajaran kendiri. Sebagai contoh, murid boleh belajar sendiri di rumah untuk menyemak jawapan bila-bila masa dengan melihat langkah-langkah yang akan dipaparkan oleh GoutMath. Yang ketiga, menyokong pelbagai bahasa untuk penjelasan antaranya bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Yang seterusnya, GoutMath menyokong pengenalan tulisan tangan. Macam mana nak guna GoutMath ni? Mudah je. Murid-murid perlu hanya mengambil gambar masalah matematik menggunakan kamera telefon pintar. GoutMath akan mengenal pasti soalan secara automatik dan memaparkan langkah penyelesaian berbagai bentuk. Seterusnya, saya memilih topik persamaan linear tingkatan 1 di bawah bidang pembelajaran sukatan dan algebra. Bagaimana GoutMath mampu untuk membantu memperkenalkan konsep persamaan linear? Murid perlu mengambil gambar atau mengimbas soalan matematik mengikut tahap pembelajaran mereka di sekolah ataupun universiti menggunakan telefon pintar di aplikasi GoutMath. Seterusnya, GoutMath akan mengenal pasti jenis soalan persamaan linear. GoutMath juga akan menunjukkan langkah penyelesaian yang jelas. Sebagai contoh, menggunakan kaedah pengiraan penggantian ataupun kaedah penghapusan bagi persamaan serentak dua pembalik ubah. Pelajar boleh mengimbas soalan matematik tersebut di aplikasi GoutMath. Dalam soalan ini untuk menyelesaikan persamaan linear dengan menggunakan kaedah pergantian. GoutMath akan memberikan langkah demi langkah iaitu langkah 1 hingga langkah 3 untuk menyelesaikan masalah persamaan linear serentak. Yang kedua, contoh soalan persamaan linear dua pembalik ubah menyelesaikan persamaan linear serentak menggunakan kaedah penghapusan. Pelajar juga boleh mengimbas soalan matematik mereka di aplikasi telefon menggunakan aplikasi GoutMath. Jadi, di sini tertera jalan penyelesaian bagi kaedah penghapusan. GoutMath memaparkan setiap langkah kerja secara sistematik dan mudah untuk dipahami oleh pelajar. Apa hubungan kait GoutMath dengan konsep matematik cikgu? Mari cikgu terangkan. GoutMath boleh menunjukkan langkah demi langkah bagaimana untuk mencari nilai X, bukan hanya memberi jawapan akhir kepada pelajar. Yang kedua, aplikasi ini mampu untuk memberi penjelasan bagaimana persamaan disusun semula dan diselesaikan. Penggunaan GoutMath sangat sesuai untuk samakan kendiri. Contohnya, pelajar boleh menyemak semula latihan mereka sendiri. Kesimpulannya, aplikasi GoutMath ini membantu untuk pemahaman langkah demi langkah. Aplikasi ini menunjukkan proses penyelesaian persamaan linear secara terperinci dan mudah difahami. Aplikasi GoutMath ini mampu untuk meningkatkan minat pelajar terhadap matematik. GoutMath ini adalah mesra pengguna dan interaktif yang menjadikan pembelajaran lebih menarik dan tidak membosankan untuk menyelesaikan soalan matematik. GoutMath juga memudahkan pelajar belajar secara kendiri. Pelajar boleh mengakses bantuan bila-bila masa tanpa perlu bergantung kepada guru sepenuhnya. Terusnya, aplikasi GoutMath ini bolehkan digunakan hanya dengan mengambil gambar soalan dan menjadikan ia mudah dan mesra untuk semua peringkat pelajar, iaitu di sekolah menengah ataupun universiti. Terima kasih kerana menonton.
Harap korang faham tau. Lepas ni, korang bolehlah guna aplikasi CapMath untuk menyelesaikan soalan matematik. Tapi, guna dengan bijak tau.